dia Titiwangsa. So sekarang tepat pukul 10.55 pagi, kita nak pergi IPG dulu nak jumpa madam. Okay, lepas tu kita akan naik bas. Bye bye. Fatin buat kan? Dia masih guna tak. Kita baru nak balik pada IPG. Sampai tertidur-tidur. Kita nak pergi Bukit Baru, nak beli barang sikit. Okay? Sebelum pergi dah makan modal. Saya modal daripada beli siap lagi. 78 30 sen. Sekejap tu aku. Dia tekan aku beli. Nampak tak? Kalau dapat gaji 500, dah hilang 200 lah gaji aku sekarang puasa. Belum pergi lagi dah makan modal lagi. Kita orang dah sama bergerak ke Central. Astagfirullahaladzim. Dia hantar kita KZ. Dah jadi trend. Hari kan? 5.80 KZ belanja. Hantar lah KZ. Orang kaya. Bye. Bye. Sama betul guys. Baliklah jaga balik. Dah kaya. Bye. Dah check in. So hello guys. So kita dah sampai ke hotel kita. And kita akan cerita apa yang terjadi. Kita bas tadi tengah hari pukul 1.30. Lepas tu 1.30 lepas tu naik Maisari. And then Ali kan dia tak sampai sebab Grab dia tertunda sebab hujan. Cancel. So 3 kali Grab dia itulah. And then lepas tu dah lambat lah ni, pasal gerak. Lepas tu cakap dengan pakcik tunggulah. Boleh tunggu tak kawan saya? Dia dah kat tampilan depan tu dah. Lepas tu pakcik tu kata, saya tak nak, tak boleh. Bas ni pintu ni kalau tertutup kat sana nanti baru buka balik. Saya takkan buka. Situ. Lepas tu dia kata, yelah, aku duduk. Bapak suruh Alika kerja bas. Kerja bas lepas tu dah tak boleh nak kerja dah sebab dah jauh sangat dah. Nak masuk highway dah. So macam, it's okay lah. Lepas tu Alika pun naik bas saya pukul 3. So tadi pun macam bas aku patutnya sampai 3.30 tapi sampai pukul 4. 3.50 ke 3.4 macam gitu kan. Sampai ke TBS. Lepas tu ingatkan macam sebab jarak last pergi TBS bila lama dah. Waktu pipi rasanya tak ada kot, tahun 1 kot, tahun lepas. Lepas tu dulu kan tempat Grab dia kan kat atas. Lepas tu dia pindah kat bawah. Lepas tu pergilah bawah. Lepas tu Grab tu naik atas balik. Naiklah atas balik sebab abang Grab tu baik gila. And then itulah. Lepas tu naik Grab dalam masa Grab 40 minit kot macam gitu. Lepas tu dia sampai hotel. Dah lah masuk meeting TO tadi. Lepas tu dah kita dah check in. Okay, kita dah check in ni bilik kita. Sekarang ni kita nak melembut. Sekarang ni aku dah susun barang sikit supaya tak nampak serabut sebab kita nak duduk sini 6 hari. 6 hari. Sangat lama. So mari kita buat room tour bilik. So ni masuk-masuk. Kita ada toilet sebelah kiri. Toilet ni pun biasa je, macam toilet. So ada sinki. Yang ni cermin ni panjang, orang sedar. So macam okay. So ni So okay, ni masuk-masuk
Terus ada kata 1, kata 2. This is mine, this is Kak punya. And then barang-barang. Itulah, kecil je bilik ni. So mari kita tengok kita bawa apa. So ni adalah, ni barang empayar je semua. And then ni barang harian. Ni adalah yang paling penting lah. Untuk kita rujuk, baca-baca balik, lola. Okay. Barang empayar pun semua hitam. Seluar hitam, inner hitam, tudung hitam. Semualah hitam, stoknya hitam. Itulah, okay. So tu kasut empayar yang hitam ni. So untuk event international kita memang kena pakai kasut kulit lah. Tak boleh pakai kasut Skechers kita tu. Okay. Itulah apa lagi nak tahu. So kita akan sambung nanti. So this is our baju. Your next the texture. So kita nak unboxing baju kita. Kita dapat dia. Ada baju 2 helai untuk 6 hari. So kita akan basuh-basuh lah. So this is the baju by Yonex. Okay. Baju apa ni? Oh, baju basic je. Okay. Ini dalam dia. Nampak? Dia ada baju Yonex. Baju dia pun belakang dia pun corak. Dia macam, nampak tak kalau kena cahaya. So untuk pakai esok. Dia pun macam lembut je. Tak nampak sejuk. Best. Okay. Ni dalam dia. Tu je. Best. Lembut. Dia kain, bukan cotton. Bukan jersey sangat. Tak panas lah. Okay. So kita ada 2. Call day 1. Lihat langkah. Rahsia. Dia handsome boy. Syafika duduk, Izwan pergi tu lah. Mesti gemuk. Gelapnya nak berjalan. Dia ikat jahit. It's the reality. Yes. If you haven't pressed this, Apa? the Map ni loading. Kat air punya map loading Sama. Sekejap. Sofa. So good. Sofa so good. Dekat first day dengan kekan. Sekarang tengah nak on the way pergi venue. So we done our first game. So this is the view. So this is my first game. John Vincent Lanova from Philippines and Lee Chen Chiu from Malaysia. So this is our tag and area access. Petronas Malaysia Junior International Challenge 2026.
Tadi 3 jam sendiri. Rasanya apa nak? Oh, kat sini je lah. Aduh lah. Okey. Dah tahu dah. Garuk dah dia ni. Dah le. Ha. Kaki. Berusaha. Bagus lah video. Saya nak update. Okey, so lepas ni kita orang nak naik. This is our first day meal after habis game. Sekarang kita baru nak makan. Pukul 2.23 baru kita sempat nak lunch. You see Kak Yaya, you want to see her? I'm so busy. Baru sempat makan. We have what is this? Kita ada nasi putih, ayam kari dan sayur. Macam makan kat tempat tu, Bang bagi sudu kayu. Just like in Hi everyone. Kita dah hijack pun ni. How was today? Besarnya okey. Banyak benda belajar banyak benda baru yang belajar. Sayang demi kau seorang, demi seluruh kau sayang demi kau seorang. Ucapkanlah kata-katamu dengan gurau senyummu. Ku cuba menahan ketawaku. Jelaskanlah apa kau mahu, kan ku sedia menunggu. Apa yang ku rasa kau tak tahu. Takkan ada orang sedih guys, kena naik. Bukan Alia ni. Oh, Alia tu. Oh, Alia. Aduh, apa ni? Bukan Alia. Dia nak pergi toilet. Dia mengigau malam. Apa? Toilet dekat transparent. Toilet transparent. Mesti korang Tak kita orang. pusing. Diorang day 2 on the way nak pergi hotel. Nak pergi hotel. Sabar. Nak pergi stay. Halusinasi pagi. Hari ni kita orang yang awal, dia orang yang lambat. Ini lambat berapa minit? 5 minit. Okay. It's our day 2. Akhirnya kita orang tak lambat. Apa yang berlaku dalam pas tadi? Apa yang berlaku? Beg siapa tertonggik? Si makeup. Si makeup tergolek.
Maksudnya suruh aku menunduk. Tak ada lu. Kita buka. So we start the morning routine with card checking. This is my card today. Card 3. This is Encik. Cik Date. Abang Date. Yeah. It's a perfect view of the morning. Morning everyone. Hari ni day 2. Day 2. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Cekak. So hari ni kita akan hello guys, so kita orang baru tak lipat dengan referee. So here we go for today. Let's go. So this is our view. You can see morning view. Our life done. Boleh. Ayam paprik. Nanti kita cerita je apa jadi hari ni. Sama hati dia. Datang sini macam fokus kat saya. Apa rasa apa? Saya rasa saya pula yang lebih bersalah. Jangan duduk kuat lah. Dia kan biasalah tu. Dia guna word tu jadi kita mati akal. Cikgu kita kan team. Memang betul lah cikgu. Ngadu. Apa ni? Boleh lah stay dengan lagi esok. Yalah. Satu betul. Sekarang dekat Court 3, tengah point 14.9. So after this aku akan naik pula jadi Empire bersama ni dah apa correction take ni sebab tadi ada walkover bersama Cik Zuhan. So kita akan jaga game Malaysia lawan Indonesia. Malaysia Alisha Iris and Batrisha Nur Aina. Indonesia Rekel Makalul Cahya Ayu and Bika Velicia. Indonesia tu tak ada nak pengadu. Move on lah. Mari kita move on. Kita tak Ali kau cakap kita orang apa? Kau cakap kita orang apa weh? Diorang macam dumb and dumb berdua. Diorang patut dikekalkan esok. Siaplah. So Vicky macam bapak-bapak marah-marah. You have to work as a team. Hana ni apa dia? Aku belum bukan. Nanti aku tahu. Kau boleh cakap cakap. Hana ni mana? Kita orang keluar je nak beli Texas Lu. Mana? Dah. Orang lain sana dekat Pika naik. Patutnya akak yang jadi last. Oh ya ke? Sebab dia orang cover game akak. Dia daripada semalam tu orang semalam lah. Lepas tu ikut bawah lah juga. Kita ada pas tu. Kita tak ada pas tu.
guys, dah habis day 2 and now tengah tunggu bus. Driver tak sampai-sampai. This is the bus. Oh, nampak tu? Kat aja. Tak nak dapat marah dah tu. Oh ni guys, ada orang dah tak ada mood sebab dapat dapat pengen mesin. Aku tak nak menangis. Kita orang nak bergerak. Kor. Tak sah, tak boleh jatuh dalam bas. Our day 3. So here we go. Aku benda tu buat pupuk tak ramah ke benda tu? Sarah, happy birthday. Tengok ayat dia. Aduh. Nisa. Apa? Tahu. Dekat-dekat. Niza. We have problem, guys. This is our day 3. Kita orang habis awal. Pukul 4 dah habis. Let's go balik. Nasi kandar je kau macam ni. Bukan ke? So pakai ayam macam nak bersalin. Ya, dia masuk lagi dia masak. Macam dia masak.